Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini majlis yang terawesome kita pihak sekolah laksanakan, majlis apresiasi kecemerlangan anak-anak Sepakar untuk 2025. Mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita hari ini dan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Sepakar seia sekata. Mantap, Tuan Guru Besar Puan Hajah Nik Kamariah. Okey. Ready dah? Okey. Majlis apresiasi kecemerlangan murid dan hari graduasi tahun 6 2025-2026. Bersiap sedia untuk perarakan masuk. Oh, pra pun ada ya. Senyum sikit, senyum sikit. Senyum sikit. Senyum sikit, Dik. Senyum sikit. Bagi best. The best of the best. Sepakar. Mantap. Okay. Tuan Guru Besar Puan Hajah Nik Kamariah. Inilah wajah-wajah yang akan meninggalkan Sepakar. Moga terus berjaya menggapai cita-cita selamat dunia akhirat di sekolah menengah. Ini dia wajah-wajah generasi pemimpin akhir zaman. Pemimpin akhir zaman. Pemimpin masa harapan. Ini naik ni. Mantap. Sampai ke hujung kita ni. Ini anak bading. Mantap. Ini bahagian inang-inang. Inang tari ni. Tuh. PPD. Mantap. Ini Cikgu Ding, bakal guru besar. Mantap Cikgu Ding. Oh, comel-comel ni. Merun. Apa dia tu? Doa. Beres. Nak doa panjang ke nak doa pendek Cikgu Khairul? Ini dia. Sekali lagi dia tegaskan. Orang paling kuat sekali di Pasiakar. Mantap Cikgu Khairul. Warga Dewan Umum bersedia. Majlis kita bermula. Mengumumkan ketibaan Puan Zainab binti Ahmad dengan diberi Tuan Guru Besar Wakil KMG Barisan Pentadbir dan penerima secara apresiasi bergerak masuk ke Dewan Asyafii. Mohon warga Dewan untuk berdiri. Tetamu juga bahwa hari ini bersilakan untuk mengambil tempat.
Warga Dewan dipersilakan untuk duduk. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita disajikan dengan suatu persembahan pembukaan. Untuk itu, kita saksikan satu persembahan silat hulur budi yang akan dipersembahkan sebagai lambang adat dan kesantunan dalam menyambut tetamu. Dipersilakan. Jutaan terima kasih kepada pasukan silat tari atas persembahan pembukaan tirai yang bukan sahaja menghiburkan, malah menzahirkan keindahan seni warisan bangsa. Menyanyi lagu Negaraku. Mohon warga Dewan untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Sebagai pembuka tirai atau cara,
Majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizwan bin Muhammad Ghazali untuk memimpin bacaan doa sebagai permintaan hajat dan restu agar majlis kita diberkati hendaknya. Majlis mempersilakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran daripada adik Muhammad Zini. Bacaan ayat suci Al-Quran iaitu surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5 yang akan dipersembahkan nanti dibacakan oleh anda Mama Anas bin Nazimin dari kelas Nan Al-Farabi untuk membaca. Dipersilakan. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Nanda Mama Anas dan Nazimin atas bacaan ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Antara intisari ayat yang telah diperdengarkan tadi, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan Dialah pemilik seluruh pemintahan. Allah mencipta hidup dan mati sebagai ujian untuk menilai amalan manusia serta mencipta 7 lapis langit dengan sangat sempurna tanpa sebarang kecacatan. Semua itu adalah sebagai peringatan tentang kekuasaan Allah dan balasan kepada golongan yang ingkar. Hormati, marilah sama-sama kita saksikan
tayangan montaj penjadian murid dan guru SK Pasir Agar sebagai gambaran perjalanan, komitmen dan kejayaan yang telah dilakar bersama dalam tempoh 6 bulan terakhir bagi tahun 2025 ini demi kecemerlangan pendidikan. Dipersilakan. Mohon para tetamu memberi sorotan kepada skrin televisyen di hadapan pentas.
2025 untuk dipamerkan kepada ibu bapa dan juga pelajar SK Pasir Akar. Terima kasih kepada Cikgu Ahmad Nizam di atas persembahan tayang montaj itu tadi. Tinggi burung terbang di angkasa, bunga mekar di petik perai. Majlis bermula, restu diminta, ucapan aluan mengambil alih. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Dek Kamariah binti Kasim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pasir Akar untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis mempersilakan. Penolong Pendidikan Daerah Besut, saya Penolong nak pinjam. Pegawai Pendidikan Daerah Besut, Unit Prasekolah dan Rendah, Sektor Pengurusan Sekolah Pejabat Pendidikan Daerah Besut, yang kita hormati Encik Muhammad Firdaus bin Mahidin, yang Dipertua PIBG Sebakar, Barisan Pengurusan Tertinggi SK Pasir Akar, sahabat-sahabat guru, guru-guru kafa, sahabat-sahabat PPN dan staf saya, ibu bapa yang guru besar hormati, dan anak-anak sebakar yang kita raikan hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, dengan rahmatnya, walaupun cuaca redup, walaupun cuaca tak cerah, tapi alhamdulillah, syukur kepada Allah atas izinnya hari ini majlis apresiasi kecemerlangan murid sebakar untuk sesi 2025 dan 2026 kita jayakan dengan tenang, dengan penuh semangat, dengan penuh komitmen. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dan lupa kepada semua tim-tim saya yang bertungkus lumus hampir seminggu 2 minggu, tidak mengenal arti lelah. Akhirnya kita realisasikan majlis apresiasi kecemerlangan anak-anak sebakar di tarikh 16 Disember 2025. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey. Ayah dan ibu, kalau ayah ibu dah tengok hari ini, pihak pengurusan sekolah dan semua warga sekolah, okey, menjadikan majlis ini sebagai satu wadah. Kenapa? Untuk meraihkan dan menghargai anak-anak sebakar. Okey, jadi bersesuaian dengan tema AI. Langkau yang bila AI berkeliuk tahu AI tu. Jadi AI kalau kita aspirasi, inspirasi hidup kecemerlangan generasi digital. Sekarang ni kita pendidikan menuju ke arah ke depan, dan pendigitalan adalah salah satu, orang kata, pembelajaran melalui teknologi yang dilaksanakan oleh pendidikan kita hari ini. Okey, jadi kalau tuan-tuan tengok di dalam montaj yang kita sediakan tadi, itu adalah ceritanya. Kita paparkan supaya ibu bapa tahu, supaya ibu bapa faham. Kita tidak abaikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kita penuhkan ruangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dengan banyak ilmu dan kemahiran di peringkat sekolah sepanjang tahun. Hormat sekalian, seterusnya majlis berdasar hati menyebut dan mempersilakan yang berusaha YDP PIBG SK Pasir Akar, Encik Muhammad Firdaus bin Mahidin,
untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dengan situasi yang sebelum ini yang begitu mencabar, dengan sesi persekolahan yang telah berubah dari segi tempoh masa akibat daripada COVID sebelum ini, dan insya-Allah tahun depan kita akan bermula kembali kepada jadual normal bermula awal tahun dan akhir tahun. Jadi sesi itu mungkin jika untuk tahun ini sesi 2025-26 mungkin tahun depan hanya sesi 2026 sajalah, insya-Allah dengan izinnya. Kami di pihak ibu bapa berasa bangga dan menghargai dengan penat lelah guru-guru sekalian yang diketahui oleh Puan Guru Besar dalam mendidik anak-anak kami semua, dan dengan program-program dan sesuatu di peringkat sekolah yang dibuat. Bagi saya memang kalau saya tengok daripada luar tu, saya tengok sangat padat lah pergerakan dan sesuatu cikgu tu. Dengan pencapaian juga adalah amat memberasakan lah dengan pencapaian di peringkat daerah, kebangsaan pun ada. Jadi kita di peringkat bapa sentiasa memberi sokongan dan dorongan serta penghargaan kepada guru-guru dan pihak sekolah yang melatih anak-anak kami sekalian dari segi jati diri, sahsiah, dari segi pemahaman pembelajaran, ilmu-ilmu semasa dengan ilmu zaman sekarang yang memerlukan advance lah. Jadi ada AI macam-macam lah. Berbeza dengan zaman saya dulu sekadar ilmu atau buku tek lah. Jadi zaman sekarang ilmu yang pelbagai. Jadi cabaran di peringkat guru-guru itu adalah amat tinggi dengan sesuatu dan gerak kerja yang rapi yang diberikan pihak Kementerian Pendidikan untuk memastikan anak-anak kita sentiasa berada dalam situasi arus masa lah. Bukan kata zaman dulu dah ada. Jadi anak-anak kita pembelajaran itu bermula di sini sudah diketengahkan dengan ilmu-ilmu dan maklumat semasa yang diperlukan untuk tahun-tahun yang mencabar di peringkat kita panggil peringkat AI ni. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada cikgu-cikgu. Unit Prasekolah dan Rendah merangkap pegawai berhubungan sekolah untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid sesi 2005-2006 Sekolah Kebangsaan Basi Akar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi menjemput saya mewakili Pejabat Pendidikan Daerah Besut hadir ke sekolah pada hari ini untuk merasmikan majlis yang sangat bermakna ini. Terima kasih kepada pihak sekolah. Dan hari ini juga saya menyampaikan salam daripada Pegawai Pendidikan Daerah Besut, Cikgu Alizia bin Abbas yang sedang bercuti kerana kurang sihat. Beliau menyampaikan salam Assalamualaikum kepada semua warga sekolah dan juga para ibu bapa yang hadir pada hari ini. Baiklah, untuk makluman semua ibu bapa yang bersama dengan kita, Pejabat Pendidikan Daerah Besut sangat memberi ruang dan peluang kepada pihak sekolah. Kita memberi kebebasan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk melaksanakan apa sahaja aktiviti dan juga program yang memberi impak yang besar ke arah kecemerlangan anak-anak kita. Dan hari ini kita dapat melihat tadi montaj bagaimana
kejayaan-kejayaan sekolah dapat dicapai pada tahun 2025. Jadi mohon ibu bapa beri satu tepukan yang gemuruh untuk pihak sekolah. Baik. Salam kebangsaan masyarakat bagi tahun 2022. Baik, sekian. Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan atas catatan ucapan perasmian sebentar tadi. Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid Sesi 2025-2026 SK Pasir Akar sebagai lambang pengiktirafan terhadap usaha dan kejayaan anak-anak kita. Kerana sesi teknikal sedang berlangsung, untuk mencairkan majlis ini, majlis sekali lagi menjemput dan mempersilakan Puan Zainab dengan diiringi oleh Puan Membesar YDPP IBG dan Barisan Pentadbiran untuk naik ke pentas utama bagi melancarkan gimik perasmian Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid Sesi 2025-2026 SK Pasir Akar. Ya. Stop, tahu kamu Yun. Sebelah sama. Jangan muka lagi. Untuk itu, majlis mempersilakan untuk naik ke pentas. Boleh buka mata perlahan-lahan. Sekejap. Dengan kiraan 1, 2, atas kejayaan Anda. Dengan itu tersemualah di sebalik beberapa itu terlihat. Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid Sesi 2025-2026 SK Pasir Akar. Tepukan tahniah kepada semua yang dapat hadir pada hari ini untuk menyaksikan kejayaan anak-anak kita. Ini dia tokoh-tokoh pahlawan pendekar Pasir Akar. Ini Sri Kandinya. Oh mantap.